Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Okey, hari ni kita nak tengok pergerakan-pergerakan market untuk 2 hingga 6 Jun. Untuk minggu depan 2025 lah. Okey, so hari ni saya akan mulakan dengan pair requested kita yang pertama iaitu Euro USD. Okay, so Euro USD ada dekat depan mata saya sekarang. Okay. Euro USD monthly, weekly dan daily. Okay. So dekat Euro USD sekarang kita boleh tengok untuk pergerakan-pergerakan monthly. Okay, pergerakan monthly dia. Okay. Di time frame monthly. Di time frame monthly kita untuk bulan lepas kita ada candle momentum buy. Monthly masih sideways lah nak cerita. Untuk Euro USD monthly masih sideways kat sini. Range dia. Kalau range 50 candle tu pun dari sini sampai sini. Susah tak apa ni? 2008 tu peak. Di time frame weekly, okay. Di time frame monthly kita ada price berada di kawasan tertinggi ataupun di resistance monthly, okay. Di resistance monthly. Dan trend di monthly masih lagi dalam keadaan bearish dan juga sideways. Sideways bearish untuk monthly Euro USD. Okay. Dan kita tengok di weekly. Di weekly price baru saja habis momentum buy, lepas tu ada MACD sell dan masuk ke kawasan-kawasan re-entry buy dekat sini. Kawasan re-entry buy dan setup dan masuk semula ke kawasan-kawasan re-entry sell di weekly. Okey. Dan di daily pula, tengok daily kat sini. Menarik. Untuk Euro USD. Ni untuk pergerakan monthly So kalau kita tengok pergerakan daripada ni ada 14, 15, 8. Kita tengok alik mortal kita. Untuk pergerakan daripada top BB ke low BB daily ni, dia boleh sampai satu candle monthly satu candle monthly. So dekat sini, daripada sini segi 14 berbagi 6 candle, berbagi 6 hari lagi untuk habisan untuk pergerakan monthly di daily. Okey. So kalau kita tengok dekat daily, setup kat daily kat sini kita ada satu setup yang menarik lah, besar zone. So daily dah buat MHB, ada setup MHB sell dekat sini. Ni ada setup MHB sell. Time high ke? Tak kan? Dia tinggi kan? Dia tinggi je, tak ada pun. Okay. MHB sell menuju MHB buy, menuju ke support daily dan berjaya mengeluarkan momentum sell. Okay, kat sini ada momentum sell kat daily. Okay, tapi malangnya momentum tu tak dapat memecahkan garisan 50, EMA 50 dan naik kembali mencari resistance. Cari resistance untuk daily lah. Untuk daily. Okay, tapi kat sini zone dia besar ni. Tak apa. Kita turun lagi. Macam menarik. Okay, untuk pergerakan-pergerakan di weekly.
Okay, tengok weekly, daily dan H4. Alright, ini H4 punya gerakan dia ni. Okay, ni untuk pergerakan weekly. Untuk satu candle weekly, dia punya full structure dia. So kat sini kita tengok trend baru saja bertukar kat sini. Tapi dia punya range dia masih dalam sideway lah sebab daily tengah sideway. Daily dalam keadaan sideway. Tengok daripada top BB ke low BB dia dalam 1500 pip saja untuk di H4. Tak apa, kita tandakan dulu. Kat H4 ni, tanda daripada swing high kat mana? Zon yang ni. Kalau terdekat kat sini lah. Macam besar lah pula zonnya. Wow. Tapi Euro USD ni best, dia akan ikut buku dia punya pergerakan dia. Okey, kita dalam BMA je lah. Okey, dekat H4 kita ada momentum sell. Kat sini ada satu momentum sell. Okey, momentum sell. Tapi momentum yang tak kuat, sebab dia pun trend dia masih lagi dalam keadaan uptrend masa ni. Lepas tu dia naik atas, tak berjaya break dia punya resistance pula, and then dia buat setup MACD sell lah. Okay, so jangkaan untuk H4, apa yang next jadi, kemungkinan berlakunya pertukaran trend lah. Pertukaran trend untuk setup di H4 ni. Pertukaran trend, lepas tu menuju ke low BB daily ni. Ni kalau kita baca daripada apa yang tersurat tersurat. Okey. Kalau dekat sini kan, movement ni dia tak berjaya break zone ni. Dia tak berjaya, H4 tak berjaya memecahkan dia punya resistance atau mengeluarkan momentum buy. So dia boleh turun balik lah. Destinasi dia adalah di low BB atau MA50 BB, MA50 di daily lah. So dekat sini pun zone dia besar-besar. Alright. So dekat sini kita tanda dulu. Kita ambil je zone simple-simple. Kat sini ada satu zone. Sini ada zone. Sini pula ambil daripada zone ni. Okay. Disebabkan currency dia gerakan dia tak volatile sangat macam gold so boleh relax lah. Okay, boleh screenshot. Kat bawah ni ada lagi better yang ni. Orang suka main zone yang kecil-kecil halus. Ni untuk weekly punya zone lah. Weekly untuk Euro USD.
tu ada lagi zone ni kat bawah ni. Turun dekat H1 lagi banyak lah. H1 lagi halus lah. Kita nak tengok H4 lah terus. Sebab H4 adalah full structure untuk weekly. Simple. Okay, kita so ni untuk Euro USD. Ada lagi zone. Kalau kecoh lah. Lebih kurang lah tu 2-3 zone buy kat sini. Lepas tu ada je zone sell kat atas ni. Ini dekat issue lah ni. Tepat sikit kan. Kurang terbaik dia tunggu kat sini ya. Ni zone terpadu. Sebab apa Sebab ini possibility lah. Kalau weekly tu dia tak nak pecah ke atas, so ni adalah zone-zone untuk jadi shadow weekly untuk kita masuk sell lah. Faham tak? Kalau kita main swing tu seminggu kan, kita mesti nak makan shadow. Kalau nak buy, kita mesti nak buy daripada shadow low. Kalau kita sell, kita nak shadow high. So tu dia. Okay, kita balik ke monthly, weekly dan daily. Boleh nampak dari situ possibility dia bergerak lah. So kat bawah ni pun ada zone-zone lama ni. Sebab dia possibility untuk dia naik balik, sebab dia dah bagi momentum tu. Dia tak pecahkan garisan MA50 tau. So dia boleh possible naik atas. So kalau naik atas ni possible juga untuk dia buat momentum buy. Kalau dia buat momentum buy, nanti kan dia pergi cari pula weekly punya top BB. Faham tak? So kat shadow tu ada liquidity yang dia boleh test lah. Kat sini kalau dia tak berjaya pecahkan zone ni, barulah jadi weekly punya shadow ni macam ni kan. Macam nak masuk kat bawah ni. Ni pun ada zone-zone yang di test, zone-zone yang fresh. Zone yang fresh. Okay, settle untuk weekly kot. Kalau H1 ni untuk esok lah. H1 ni untuk daily. H4 dan H1 ni pergerakan daily. Mungkin agak slow lah. Agak slow lah. Sama ada dia ambil zone yang terdekat ni untuk jadi shadow daily, shadow high daily untuk di sell, dan untuk mengambil lepas tu dia tinggal dia nak buat shadow low. So zone dia ada dekat H1 kat sini. Boleh ambil dekat sini. Ni zone H4 tau. Saya dapat daripada H4 punya ni lah. H1 pun ada juga dekat sini, tapi possibility untuk break tu kuat lah. Sebab dia time frame kecil kan. Tapi boleh try lah. Boleh try.
H1 dalam keadaan dia macam nak buat retrace Okay, ni baik. Dah settle. Kita pasal ni mau kan. Sampai rumah. Okay, tu untuk Euro USD. So kita bergerak ke. Ada apa-apa soalan tak? Ada soalan kan? Ada soalan? Balik. Halo. Abang Sah, ada soalan tak pasal Euro USD? Okay, Amirul. Apakah soalannya? Rumah biru. Rumah biru. Tak ada soalan Amirul, apa soalannya Amirul? Bang, kalau dia masuk kotak boleh FM ke? Janganlah. Janganlah Full margin. Dia kena tengok lah. Dia full margin tu dia ada setup dia. Dia ada kasi ceria. Tapi kalau full margin kat Euro USD nanti nak masuk kat gold dah tak ada modal lah. Macam tu lah. Euro USD lembab sikit. Tapi bestnya movement Euro USD ni dia punya movement tu memang ikut buku. Dia jumpa resistance, dia stop. Dia jumpa support, dia stop. Dia takkan lah macam gold lah. Dia datang-datang, dia terus libas je. Faham tak? Dia contoh dia macam ni kan, nampak ni. Ada zone-zone yang engulfing kecil-kecil ni kan. Walaupun dia ni dia akan naik. Dia naik, lepas tu turun balik. Dia test balik. Dia sentiasa akan bagi setup yang clean. Yang korang tak rasa ni nak kena libat ni nak kena lipat ni. Tak ada tau. Euro USD ni agak sesuai untuk orang yang baru belajar trade lah bagi saya. Memang dia ikut je, dia follow je. Dia just nice je. Dia takkan melipat. Contoh macam dia nak turun ni kan, walaupun panjang ni kan, berapa pip ni? Euro USD jarang turun panjang ni kan. 140 pip. Walaupun dia ambil gap ni, dia bagi masa lagi. Dia naik dulu 2, 3, 4, 5 candle kan. Dah 5-6 jam macam tu baru dia turun. Dia lain sifat dia tak macam gold lah. So ni adalah pair yang sangat sesuai untuk sesiapa yang baru belajar trade lah, ataupun dia tahu yang basic-basic kan. Saya cuba tengok nampak. Ni ada zone kan. Nampak dia masuk, dia bagi. Jauh dia bagi. Memanglah dia tak banyak pips dia. Tapi dia untuk orang yang baru belajar memang just nice sangat. Nanti kan tunggu dia masuk. Contohlah kata besok kan dia nak masuk zone ni kan. Tengok dia masuk, dia bagi. Dia akan bagi. Itu saya boleh garanti. Dia akan bagi. Dia takkan dia masuk pun tu sondol le, tu pecah zone tu. Tak ada. Contoh macam ni dia buat dulu setup, dia masuk, dia bagi. Dah masa 2 jam ni. 2 jam masuk baru terbang. Tu Euro USD punya perangai. Dia sangat ceria pula. Dia sangat mesra untuk newbie trader lah. Apa lah, besok tengok. Kalau ada masa saya masuk tak. Don't worry. Nak masuk nak ni tak boleh. Boleh masuk ni je. Boleh masuk kan? Tak boleh lah. Satu Ahad ni boleh masuk kripto ke. Okay. So kita teruskan dengan saya masuk USD CAD dulu USD CAD ada request daripada Rumah Biru. Okay. USD CAD. USD CAD ni antara pair-pair yang rare juga tapi dia ada correlation. Pair ni ada correlation dengan minyak tak silap dia. Tapi tu bukan, itu ada lagi ni lah. Itu siapa yang belajar multi pair boleh ni. Okay, kalau kita tengok dulu. Sebab currency ni kebanyakannya dia akan sideways tau. So ni yang best dia kalau currency ni.
So kita kena tengok dia punya range dia. Okay, so dekat monthly dia boleh bergerak dekat 2600 pip. 2600 pip. Untuk USD CAD. So apa kita kena buat? Tanda je lah. Tu paling tinggi dan tu paling rendah. Okay, ni resistance dia. Ni resistance dia tandakan colour favourite saya lah. Lepas tu saya pakai Donchian tu. Dan ni juga adalah support dia. Kalau nak swing monthly pun tak ada hal ni. Bukanlah masuk daripada awal bulan. Maknanya bila setup tu sampai kan, masuk je. Masuk je. So, sebab dia memang tengah sideway di monthly. Okay. Bila dia tengah sideway di monthly, sebarang movement dia, untuk movement di monthly ni, ada di daily. Okay. Ada di daily. So, kita tengok daily yang okay, sekejap. Kena silap tanda time frame. Ni apa? SNR. Tapi ni range Ni range je. Okay, kalau kita tengok balik dekat daily kan, dia baru saja melepasi resistance. Resistance range lah untuk 50 candle punya range. Okay. So dekat sini, mari kita tengok. Daily dalam dalam keadaan downtrend dan baru saja membuat apa ni, semua ada ni. Daily dalam keadaan downtrend dan sedang menuju dah weekly. Ui, panjang ni dia nak turun ni USD CAD. USD CAD nak turun minggu boleh cari sell panjang ni. Ni minggu. USD CAD ada potensial untuk penurunan selama 43 minggu. 43 minggu kan. Downtrend. Untuk USD CAD saya tak tahu kenapa. Okey, kalau tengok untuk daily dalam keadaan sideway. Ni sideway dia. Okey. Kalau tengok daily punya movement dekat sini, 43 minggu ni lah. Daily. Daily ni kita boleh perhatikan dia ada berbaki lagi 9 ke 10 hari ni. 10 hari untuk USD CAD Okey, jika dia mengeluarkan dalam tempoh masa ni, dia munculkan momentum sell yang berterusan, memang dia nak ke bawah lagi lah. Tapi lepas daripada 10 hari ni, berapa hari bulan ni? 7 hari bulan, 6 hari bulan, 8 hari bulan 6 ni, kita tengok daripada 2 kita weekly analysis ni 2 sampai 6 hari bulan. 2 sampai 6 hari bulan. So kita boleh tengok kemungkinan akan ada fasa-fasa retracement. Tapi retracement ni dah lepas dia dah bagi entry sell pun kat atas ni. Dah price pun dah ada gerak dalam 300 pip untuk USD CAD di daily. Okey, berkemungkinan besar
berkemungkinan besar dia nak turun lagi menuju mencari low BB di weekly. Tapi low BB pun dalam keadaan mengembang. Okay, kemungkinan besar dia nak cari zone dekat sini ni. Ada zone weekly satu kat sini. Just nice je kat situ. Okay, kalau kita pecah dekat daily dia, mana zone dia? Banyak cerita ada bunyi kat belakang ni. Tak apalah, saya just boleh ambil kat sini lah. Kadang-kadang ada tab test kat situ. Kita buat kan, untuk ada abang kita ni. Untuk mencari zone-zone buy yang terbaik. Ini boleh jadi zone buy untuk USD CAD. Tapi weekly lah. Sebab dia dalam fasa untuk buat penurunan sebanyak 50 candle weekly ya. Ini sideway ni pun jenuh ni. Tengok kat monthly, pening lah orang tengok. EMA 50 monthly. So price yang saya bagi ni berada di EMA 50 dekat monthly. Itu adalah mapping goal je lagi. Dia yang last sekali. The climax. Belum lagi, sabar dulu. Okay, ni EMA 50 dekat monthly. So kalau kita nak cari peluang sell pula, ni weekly weekly. Ui, jauh ke. Allah, cat apa. Oh, mantap lah. Wow, saya suka. Besar kat zone kat weekly tu ni. Dia boleh dipecah-pecahkan lah Pecah macam ni dah cukup lah. Dua ni. Tengok reversal zone berada kat mana. Reversal zone ni. Kita boleh refine lagi kat daily lah. Ni daily. Apa yang ada kat daily. Oh, badan ni. Ambil lah ni. Tak payah pening. So kat sini ada satu. Oh yelah, dah masuk lah pun. Tak tahulah kalau dia masuk balik boleh bantai lah. Boleh balun lah. Boleh balun. Saya ambil lah kat sini. Okay, so saya mapkan dia dekat daily Kat weekly ni ada 3 zone. Alah, padam lah ni. Jauh nak terjun ni. Boleh try lah. Saya tak tahu sangat perangai USD CAD ni macam mana. Kalau dah tahu, kita ni lah. Tapi ni antara zon-zon cadangan.
USD CAD ni cerita. Okay, right. So kalau kita tengok daripada weekly, kita tengok minggu depan ni lah. Minggu depan tengok H4 dia. Okay, sama H4 ni baru lepas ni pula kan. So jadi macam lah dia punya PL dia. Tak macam gold lah. Okay, tapi tak apa, boleh try. Saya menandakan je lah kawasan-kawasan yang dia boleh possibility untuk test minggu depan. Sini ada 2 zone. Mapping dulu. Mana dia bisa zone. Zone dia buat untuk dia bisa. Sebab dia dah masuk ke sini. Sorak je ni. Abang yang minta ni saya tak tahu dia main apa. Dia main daily ke, dia main pasti dia boleh naik kat sini lah. So saya buat penandaan dulu. Sini boleh bagi banyak tu QM dia. Dah ni kat sini. Okey. Kalau dia turun besok ni dapat kat sini boleh buy, boleh swing sampai atas ni lah. Sampai sini. Berkemungkinan tu ada. Sebab penurunan dia ni dah tamat belum trend ni? Dah habis. So dia boleh buat retracement balik. Tengok daily pula. Daily dia pun macam kelakor je. Daily je ada baki lagi 9 hari. Untuk H4 ni dah habis kan. Dia boleh naik atas balik lah. H4 boleh naik atas balik. Daily dia ada baki lagi. Ada baki candle untuk dia buat penurunan lah. So kena tengok dekat H4. H4 nak follow daily ke, atau tengok macam mana lah. Dalam masa 9 hari tu, 9 candle daily lagi untuk penurunan di USD CAD, USD Kanada. Tapi ni antara zone-zone yang ada possibility untuk price bergerak minggu depan lah. Minggu depan je 2 sampai 6 hari bulan. Bukan besok je dia pair ni, currency ni dia slow sikit. So ni dia boleh screenshot. Ni apa, USD CAD. Alah, saya tak save lah tadi.
Jadi apa tadi? Euro USD. Euro USD ni zone kena save. USD. It's flying high. You know how I feel. Okay. Okay, kita move kepada next pair. Ada GU. Siapa yang tanya GU ni? Tak ada kan? Sekejap lah, saya bagi mapping lah Ini saya buat ni dekat apa ni nama dia. Dekat broker FTMO. So FTMO ni time-time main Ahad ni pun hari Sabtu ni pun dia boleh main BTC atau kripto lah. Kripto jalan lagi. Boleh je kalau nak masuk. Mapping. Sedikit. Okey dah. Entah. Bang explain consistency rule FTMO boleh ke? Consistency. Kenapa dengan consistency dia? Yang dekat sini je kan? Dia dah cakap dia macam ni je konsistensi dia ni. Consistency score ni kan, itu tak ada isu pun. Janji boleh withdraw. Konsistensi ni dia dah cakap okay, kalau kita main FTMO ni, dia cakap satu hari kau boleh max loss sampai $500 je kan. Kalau account $10,000 lah. So kena make sure jangan sampai $500 lah. Itu je. Dia tak kisah pun kalau kita dah grow daripada $10,000. Contoh kita dah jadikan $15,000. $15,000 pun kita boleh loss $500 je kan. Tu konsistensi dia tu. Baca FAQ dia lah. Max permitted. Okay, kita tengok next pair. Okay, tiket GU dia, GU. Tak ada. Kalau tak ada, sebab saya ingat ada orang tanya pasal GU kan hari tu. So GU ni dekat monthly. Tengok GU. Monthly dalam keadaan downtrend punya. GU apa? GBP USD. Maknanya kalau ikut index, GBP index dengan dollar index, takut berneka. Main 0.01. Confirm selamat hidup. 0.01 satu layer. Lag layan swing lah, main swing. Okay, kalau kita tengok GU ni, so sekarang ni dekat monthly ni dia banyak sangkut kat sini kan. Ada base kat sini, base drop ni dia sangkut dalam zone ni. So dalam ni mesti ada sesuatu ni. Ada sesuatu. Ni yang terdekat lah, terdekat. Yang terdekat. Kat situ pernah berlaku beberapa kisah yang agak misteri di zone-zone ini. Kisah yang jarang diceritakan oleh
Nampak zone ni. So kemungkinan besar kalau ini untuk dia monthly kan, paling besar atas daripada monthly dia quarter lah, quarterly 3 bulan. Tapi tak kisah, aku janji kita dah dapat zone ni. Dan zone ni pula, kalau tengok saya punya Donchen channel saya, Donchen channel untuk 50 candle berada di situ. Support berada kat sini. So dia pernah test kali kedua, dan ini akan menjadi kali ketiga untuk dia test zone ini. So zone ini adalah zone-zone yang orang panggil zone keras. Sekejap. Tengok sekejap. Dua ni, tiga, empat. Mantap Dia boleh masuk kat sini. Sini ada apa ni? Allah hai, sampai situ je dia bagi. FTMO punya pun. Tak apalah. Okay, kalau masuk sini, TP dia kat sini. 22,000. Banyak kan 2,200 pip. Ni juga lah. Tanda lah siap-siap. Tak kalut. Ni untuk monthly. Tapi pair ni dia tak macam gold lah. Dia boleh test zone tu banyak kali. Tu beza pair dengan gold lah. Currency. Gold jangan buat hal, datang-datang terus sondol lah. Kalau kita dah dapat zone di monthly kita, okay, di weekly pula. Weekly dia baru saja. Sideway panjang. So ni dia habis trend downtrend dia. Lepas tu dia try patah balik. Dia tengah nak menukarkan trend dia lah. Sebab dia tak buat lower low yang baru tau. Lepas tu dekat untuk structure, internal structure yang dekat sini ni, dia dah keep buat high low, high low, high. Tapi sikit-sikit lah. Sikit demi sedikit. Okay. Cuba menaiki. So kita kena cari zone-zone buy yang terbaik dekat sini. Di manakah zone buy ni menyorok? Nampak? Untuk weekly. Beza lah pair dengan gold So ikut Donchen je lah. Alamak, kau pakai PC monitor panjang ke untuk buat ni? Sebab nak buat backtest senang. Pakai PC monitor panjang. Tak ada panjang, tak tahulah. Biasa je kot. Just nice lah. Kena zoom out tu kan. Just nice. Tapi memang inilah, kalau waktu market berjalan, kalau saya open trade, ni lah saya punya view. Kan. Baru kita tahu apa jadi kat monthly, weekly dengan buat apa, daily dengan buat apa. Untuk market reaction. Sebab nak buat backtest senang. Memang senang. Kena tengok 3 time frame serentak. Kalau kita tak tengok time frame, 3 time frame serentak, berkicap nama dia. So ni zone untuk weekly lah. Weekly. Weekly. Weekly ni zone macam-macam 130 pip juga lah. Tapi boleh swing lah. Boleh swing. Test balik cari zone sell dia kejap. Tadi monthly ni tak boleh jadi.
weekly. Oh, weekly memang kat situ kan tanda ni. Oh ni ha. Oh, kat situ. Kat situ. Kat sini. So untuk dia datang balik dekat sini kan. Mana dia? Ada hantu ni. Sebab currency ni sesuai main time frame besar. Main time frame kecil dah lah dia slow. Dah lah dia slow kan. Wah, zone 300 pip. Tak apa, kita refining dia. Refining. Jangan risau. Jangan panik. Kita boleh refine dia di time frame kecil. Tengok daily ada tak zone-zone yang jangan baik. Itu pun dia dah ni lah. Apalah, kalau kat daily ni ambil lah yang terdekat ni. Mana yang dia test? Dia test. Oh ni. Buat ni. Memanglah weekly punya support kan. Turun balik. Ni ada satu swing high. Ni swing high kedua. Boleh ambil kat sini. Dah jumpa dah. Alah, dia pecah pula. Dia pecah bhai. Besar ni zone ni. Mau 300 pip. 150 pip. Tapi dia masih tengah buat lagi. Tengoklah kat sini. Kalau dia nak cancel, dia nak pecah ke atas, dia akan masuk sini, dia patah balik. Dia akan masuk dekat mana? Dia entry buy weekly. Ni boleh tunjuk dah ni. Dia entry buy weekly, ni zone. Ni yang terdekat lah. Ni untuk zone weekly sell. Jauh sangat perginya. Okay, untuk sampai ke top BB weekly kat sini. Tak payah pening-pening. Situ ada di entry buy weekly. Dah jalan kan? Dah jalan dengan hari tu ada ni. Masa dia masuk, gedebuk. Okay, H4 dah buat validation. Sampai kat sini. Pum. Alamak. So macam nak turun balik. Okay, tak apalah. So daily ada momentum buy. Possibility untuk dah sampai dah pun. So kita kena tunggu dekat weekly ni. Sekarang apa nak jadi untuk low BB dia cangkuk kat atas, top BB dia cangkuk kat bawah. Untuk di weekly. Okay, untuk daily ni pula. Untuk daily dia ada momentum buy dengan dia tengah bagi setup untuk re-entry buy. So kita boleh masuk buy dekat sini kalau zone ni pecah. Tapi possibility pecah tu ada tinggi. Dia akan cari setup di contoh kat sini ada re-entry sell yang dipecahkan. Sini boleh jadi setup BB tu atau MA50 dekat sini lah. Boleh. So daily ni akan jadi sideway. Berapa kali dia retrace ni? Okay lah situ. Ni dia boleh masuk balik di entry buy weekly dia. Atau dia boleh pecah balik atas lagi untuk mencari asal ranting. Dia puk. Dia buat manipulation kat ni. Tinggal jarum pun turun bawah. Tu kita kena tengok minggu depan dia buat apa. Tapi dia tak selaju goal. So kita jangan risau. So ni ada zone-zone untuk buy kalau dia kat sini. Kalau nak sell pun dah masuk zone buy. Sell kat H1 boleh kot. H1 tapi tengok kat ni. Kira lah Kindle ni. Berapa? H1 dah habis dah. Penurunan tu dah habis. Dah tamat.
H4 kemungkinan kena buat MHV. So kat sini kalau kata kita masuk kat sini ke apa ke, tengok dia pecah top BB pecah ke tak. Kalau tak pecah, dia turun bawah balik, dia keluarkan lagi satu momentum cell. Lepas tu permulaan trend penurunan akan bermula di H4. Okay. Kalau nak best kat sini, kita ada sini boleh ambil untuk setup MHV cell di H4. Setup MHV cell ni kita boleh refine balik. Jangan masuk market buka, kita boleh tengok dulu zone kat sini. Dia ada zone sebenarnya, semalam nak lukis tu zone dia. Kalau saya tarik Fibo ni, Fibo terlarang ni, nanti orang tanya kan. Nanti banyak tanya. Okay, so ni ni untuk buy di H4. Ni weekly lah, tengok lah besok. Kadang-kadang dia boleh sampai, kadang-kadang seminggu dah masih seminggu ni untuk setiap zone ni. So tak perlu nak banyak setup. Kita berpandukan setup kat sini je. Kalau dah kat tengah-tengah tu, kalau dah tahu dia nak pergi kat sini, kita, kalau contoh market buka esok kat tengah, buy je lah sampai dia nak sampai kat sini kan. Dah sampai dalam zone ni, kita dah boleh cari peluang-peluang untuk sell lah. H1 dah habis trend dia, penurunan dia dah habis. Tapi kita kena tengok dekat H4 ni ada satu momentum sell. Ada satu momentum sell kuat ni. Ada signal kuat. So kalau dia naik pun, dia memang kita nak cari sell dia. H4 ni dia akan buat satu permulaan trend yang baru lah. Ini apa? Benda ni, ni M150. Aduh. Kita cari kat sini lah. Ni boleh ke? Boleh lah. Yang ni mampu ni, banyak tu liquidity dia. Sekejap. Ini masuk. Ini apa fake out boleh lah ambil zone ni. Zone ni besar besar berapa pip ni? 40 pip je lah. Besar sangat 40 pip dia. Hantar lah. Ingat goal tadi. Ini dah ambil sampai sini. Ada betul. Apalah jiwa Jangan risau, relax. Sekejap lagi kita buat gol. Ambil lah. Ni untuk GU punya zone. Seminggu punya zone. Sampai ke tak? Okay. GU. Saya save lah. GU mapping. Rezeki kita masuk sama-sama. Don't worry. GBP USD. Mapping saya terus bagi H4 sebab apa? H4 adalah full structure untuk weekly. Satu candle weekly dia punya kronologi dia ada dekat H4.
Okey, kita bergerak. Apa jadi jiu? Banyak pair. So kita masuk dekat ni kripto. Oh, kripto masih tengah live. Saya wait lah. Tutup takkan BTC tutup pun. Tengah jalan. Kita tengok BTC sekejap. Sebab ramai tanya saya buat lah. Kalau kita tengok BTC di monthly berada dalam zon-zon MHV sell. Tak ada pemecahan apa ni berlaku. Tak ada pemecahan resistance yang berlaku. So kita ada ni adalah MHV sell dia. Dan kawasan tertinggi di monthly lah kan. Lepas tu kita ada re-entry sell di monthly dekat sini, zone re-entry sell. Lepas tu ada zone re-entry buy kat sini di monthly pada paras harga 80,000. Ni ada entry saya ni. Saya entry 2 kali tu dari sini, lepas sini, lepas tu dia turun balik. Sini ada entry lagi. Okay, masih lagi kuat uptrend. Uptrend dia masih kuat untuk di monthly. Untuk projection jauh sampai ni tahun bila 18 kan ni kan. Sekejap. Sabar sekejap, saya buat magic. Nak tengok dia pergi mana kan. Wow. Okay, so sekarang price dah sampai pun kat TP8 saya punya ni. Ni nampak TP8. Nampak? Ni TP7. Dia bergerak daripada bawah ni. Dia bergerak daripada bawah ni. So sekarang berada dekat TP8. Ini tahun bila punya? Ni daripada 2020. First 2020. Kalau kita tengok yang daripada sini kan, ada lagi monthly kan. Boleh lepas TP7 lah. Kalau nak naik alamak, dia ada atas lagi tapi dia tak boleh dia tak boleh zoom. Ni yang untuk ni lah. Dia memang tepat. Tepat, mesra dan betul. Garisan-garisan ni. Tu saya akan follow kat sini je lah. Okay. So tu cerita di monthly. Tunggu pun jauh kan. Okay, so kita tengok kat weekly dalam keadaan sideways dan ada retracement. Baru lepas retracement berlaku kat weekly. Tapi kalau dia nak sideways pun besar zone dia daripada kat sini, top BB weekly sampai low BB weekly ataupun MA50 weekly ni. So makna harga daripada sekarang, daripada 110,000 ni, dia boleh bergerak sampai 82,000 ni untuk BTC. Tu range dia lah untuk di weekly. And then kita ada kat sini ada setup re-entry. Kita kat sini ada re-entry buy kat weekly. Nampak tak? Dia re-entry buy kat weekly. Lepas tu kita ada kat sini ada dulunya dia swap zone kan kat sini kan. Nampak? Tapi kemungkinan besar kat sini MA50 akan naik kat sini lah. MA50 ni akan jadi naik kat sini. Dan ni
setup dekat low BB weekly lah. Ni weekly punya setup. Kata ni boleh, ada orang suka check sell kan, check sell lah. Perlu diingatkan kalau crypto ni kita main time frame paling kecil dia adalah time frame daily sebenarnya. Dia macam stock market kak. So kalau siapa yang main time frame kecil daripada bawah tu, pandai-pandai lah sebab dia sangat-sangat volatile dan stock market pun sangat panggil apa, manipulation dia tinggi sangat. Dia orang akan main quarter, dia akan main long term. So tak sakit kepala sangat. Okay, so kalau tengok dekat daily pula daily ni macam dia punya H1 lah. Dah ada bacaan retracement dan kemungkinan akan berlakunya tak banyak. Awal lagi. Habis dah. Awal lagi. Tapi kemungkinan akan berlaku sideways lah. Saya rasa akan berlaku sideways sambil menunggu indecision market sama ada nak bagi signal nak ke atas ataupun ke bawah. Okay, tapi ni pun dah kawasan-kawasan tertinggi di weekly kan. Possibility untuk daily ni dia buat sideways dulu untuk keluar momentum sell tu ada. Momentum sell untuk pergi ke setup weekly lah. Iaitu yang terdekat kita ada di entry buy di weekly. Ya betul. Berapa 6? Ni berapa ni? 98 macam tu lah. Okay, ni re-entry buy kat weekly. Ni antara setup yang terdekat untuk BTC ni turun lah. Bagi harga sikit. Orang marah kan. Buat kotak tak bagi harga bro. Come on lah bro. Macam kita kerja dengan dia pula. Tak transparent lah bro. Transparent lah bro. Come on lah. Okay. Pup. Okay. So ni dia. Nak cantik sikit ambil sini lah. Boleh ambil sini. Ada base kat situ kan. Ni BTC punya cerita. Kalau dia nak turun, nak cari apa, dia nak cari ni. Dan possibility untuk dia terjun, lepas tu tinggal jarum syup tu ada. Tinggal jarum syup, ni atas balik. Lepas tu baru terjun untuk mencari setup yang berada di lagi bawah ni lah. Ya zone ni kan dia ya. Ada zon-zon tersembunyi. Ni next ni. Dah sampai dah pun. Ada hidden QM. Siapa tahu QM ni? Tak tahu kan? Okay, ni untuk sekarang lah. Nampak tu terdekat. Untuk kita sekarang quarter apa? Quarter 3 Quarter 2 baru nak bulan depan adalah bulan terakhir untuk quarter 2. Nak masuk quarter 3. So ni lah range harga yang bakal dia main. Kalau turun kat sini mungkin dia akan sideways kat sini. Dia senang ada turun je, dia pecah, dia sideways kat sini. Daripada sini ke sini. So ni boleh jadi zone-zone untuk dia tak adalah all time high sangat pun. Dah boleh predict dah kan. Kita nak predict all time high dia, tarik je.
Mana tadi? Betul ke ni? Macam lari pula. Betul lah. Tadi macam tepat. Dia macam lari juga. Aduh, macam mana ni? Boleh sampai kat sini lah kot. Kan? Tertelajak sikit ke. Untuk monthly. So boleh tengok garisan-garisan. Okay Okay tak BTC? Saya ambil weekly je lah Daily lah, daily. Settle bab ni. Kalau BTC ni tengok macam nak terjun kan. Dia bukan nak terjun, dia nak retrace ni. Dia nak retrace kat weekly tu. So pair lain pun akan ikut kak. So kita sekejap lagi kita pergi masuk. Kita pergi masuk Ethereum dengan SRP ni. So perkara sama boleh berlaku lah. Tapi 2026 pun dah nak start 2026. Akan berlaku retracement besar BTC mapping USD mapping. Tengok macam mana weekly close esok macam mana. Crypto Kids. Tengok weekly close. Macam tu je. Macam mana? Dia takkan turun-turun bawah Dia macam tu lah. Tengok dia sampai tak low BB. Dia berjaya tak pecahkan support dekat daily ni. Ataupun dia sampai dia lepak kat situ minum kopi lah. Kita ke ni Ethereum. Siapa ada main Ethereum pun sama. Bila dia punya pioneer pun dah start benda yang sama. Tapi dia dah pergi dulu lah. Dia hubungan Ethereum dengan BTC ni dia macam silver dengan gold. Selalunya silver akan pergi dulu, baru gold ikut. Dia punya correlation dia lebih kurang sama macam dekat. Tengok kat monthly dia ni, monthly tak banyak boleh letak ke apa ni. Kenapa monthly dia tak gerak? Ethereum pun ada market. Ni gerak pula. Kau ni. Okay, dekat weekly pun sideways tapi dalam keadaan menurun mungkin dia punya Vitalik Buterin ni ada buat cuci sikit buat liquidation sikit dia. Dan price tak berjaya menembusi MA50 di weekly. Dan berkemungkinan besar top BB akan turun, membuat range baru antara top BB ke low BB lah untuk di weekly. Dia sangkut dekat base dekat ni. Ada satu base, ada drop, base drop. Dia sangkut ni ada ramai-ramai lah sangkut kat situ. Kat berapa candle weekly tu? 4 candle kat kat sebulan lah sangkut kat situ. Sangkut turun. Okay, tak apa. Kita tengok dekat daily. Apa yang berlaku kat daily? Daily naik. Ada buat. Dia baru lepas penurunan punya trend. Lepas saja penurunan punya trend, lepas tu pun dia pecah. Okay, so ni macam ada harapan untuk kenaikan lah. Macam ada harapan, tapi dah ada bacaan retracement. Ada bacaan retracement untuk Ethereum. So berkemungkinan besar, so dia akan main dekat range ni daripada top BB sampai sini lah. Dia boleh pergi sampai sini lah. Dia akan test kat sini ada fair value gap atau FVG. Daripada kenaikan tu dia akan test naik. So dia akan buat range baru untuk dia sideway dalam zone ni. Tapi kalau dia pecah kat bawah, so dia akan pergi ke sini.
Ni adalah zone 5, range 50 candle saya. Nampak tu. Tu kegunaan Donchian channel saya. Donchian channel saya pakai period 50. So ni ada cari balik lah. Ni range dia. Kalau dia nak naik, dia kena buat momentum buy. Kalau dia tak berjaya, memang dia akan turun. Dia akan test. Sini ada 1, 2, 3 candle momentum. Lepas tu ada fair value gap lah kat sini. Dia akan test lah kat situ. Sebesar ni, yang apa orang panggil, order-order yang belum di-clearkan lagi kan. So dia akan test lah dalam tu. Dia akan buat lah momentum yang macam ni, momentum sell. Penurunan yang macam ni, naik. Dia bukannya sebatang je, tak ada. Dia buat sampai kat satu tempat tu, dia pun balik. So ni untuk Ethereum lah. Sama je dengan BTC. BTC nak sell, dia pun jangan kita cari sell lah. Nak cari sell kat mana, ni pun dah boleh sell lah ni. Saya dah terlepas entry ni. Aduh, sayang betul lah. Tak apa, kita boleh tanda balik. Kat mana ni? Dekat sini. Kita berada di zone-zone sell juga. Kawasan-kawasan tertinggi di weekly dan ke weekly. Ni weekly lah ni. Dan daily punya resistance. Untuk mencari buy punya zone akan ada dalam ni dalam zone ni. Ataupun dia boleh daripada sini dia buat rally, base rally. Di dalam pembentukan mantap. So kalau nak buy lah, ni berani mati ni kamikaze TP nya di mana? Dekat sini. TP. Kita tengoklah, tunggulah top BB dia turun. Ni buy. Kamikaze. Ada brand. So kita dah dapat satu conclusion. Sama ada nak ni, ataupun kalau dia nak pecah kan, daily buat momentum sell, dia akan cari kat sini. Ni tengok. Memang betul lah FVG tadi. Tu betul. Okey. Dah. Ada. Alah kau ni. Silacan. Mana ni? Ni dia. Gila besar sikit. Macam tak logik kan pula kan. Zona macam tu je. Boleh ambil sini. Mantap. Yeah. So saya bagi kat weekly untuk Ethereum. Marah pula. Potential ke Ethereum ni. Sampai 3,000 boleh jual. 3,000 jual lah bro. Dia all time high dia 5,000 tak silap dia. Saya masuk kat sini ni mesti ada lapis-lapis ni. All time high dia pernah bagi 5,000 dolar. Dia cuma masalah dia ni dengan BTC, dia ni ada apa ni? Dia supply dia lagi banyak daripada BTC. So untuk dia sama dengan BTC tu agak susah lah. Market supply dia lagi banyak daripada BTC. Tapi dia antara coin yang boleh dipercayai lah. Dia antara first blockchain yang ada smart contract.
Daripada smart contract tu yang beranak tu jadi token lain tu. Okay, so ni tak, dia turun daripada atas ni, dia turun cari bawah ni. Tapi dia akan buat range lah daripada 3 zone-zone ni. Atau dekat sini pun ada juga. Tapi ni macam considered boleh pecah. Considered pecah. Sebab dia akan tarik ni atas. Sebab ni untuk minggu depan. Ni untuk Ethereum. Okay. So selingan sikit kan. Okay, kenapa yang saya buat ni? Sebab ni dia. So kita tengok kat sini. Ini adalah top Crypto pula. Top asset. Ni lah antara aset-aset. Kenapa orang sibuk duk main gold? Sebab gold tetap menjadi nombor satu tempat untuk orang safe haven lah. Sebab orang kaya ke apa ke, tak kisah banyak duit ke apa benda, dia akan beli gold. Sebab gold adalah aset yang paling dipercayai, nombor satu lah. Okay. Nombor dua is stock untuk Microsoft. Ketiga Nvidia yang buat graphic card. Lepas tu Apple. Ketiga Amazon dan juga Google. Okay. Bitcoin ni bukan yang Bitcoin kita main dalam MT4 ni. Bukan bukan. Ni Bitcoin yang betul-betul yang ada dia punya supply market dia ada 21 juta 21 million biji je. Okay. Jatuh ke tempat ni. So beza dia dengan gold, market cap dia adalah 20 kali ganda. Sini 22.248 trilion. Bitcoin baru masuk 2 trilion. Okay. Silver dia bawah sikit daripada Bitcoin lah. So kalau kita tengok lagi apa lagi, Ethereum pun baru 300 B je, 300 billion. Ni Hermes. Hermes ni stock. So ada Platinum. So kat situ lah. Palladium pun saya tak tahu nyata. Ni antara top. Kalau ikut top 10 pun nampak Meta, Saudi Aramco ni minyak Saudi Arabia punya ni. Tesla, Berkshire ni siapa Mamat tu? Lah saya lupa nama orang tua tu. Ni dia punya saham lah. Warren Buffett. Warren Buffett punya ni stok. Kalau batu banyak duit, main pergi beli ni sebiji. So sebab itulah gold menjadi pilihan ramai. Okay, sudah habis bebel buat tu. So pergi ke ni, saya screenshot lah. ETH mapping weekly je buati. Dah masuk esok lah weh. Tu weekly dia buka baru ke apa? Belum. Belum, esok Ahad. ETH USD mapping. Okay. So kita pergi ke SRP. SRP ni tak apa sangat. SRP pun sama macam BTC, macam sama. Daripada weekly ke, dia sebenarnya nak cari dia entry by monthly ni. Itu dia dah bagi dah. Sini lah tempat zone-zone yang korang boleh masuk buy balik lah. Zone sell dia. Ada XRP Army yang di luar sana. Boleh standby lah. Ni zone buy, zone sell tu je. Dia mungkin akan sideway kat sini. Tengok
weekly pun asyik. Bagi ni lah. Sideway je. So ni untuk SRP. Tak payah nak beli bening. Dah belum nak tidur. Apa tidur dulu? XRP USD. Okay. Jomlah kita masuk ke goal. Gol. Sekejap ambil nafas sekejap. Minum air. Okay, kita tengok pair kesukaan ramai. Okay. So, apa yang jadi? Hari Senin ni Tender monthly akan buka baru. Betul tak? Tender monthly baru akan buka. So, kita tengok dekat monthly sekarang candle masih lagi berada di dalam bentuk doji tak nak turun lagi dia. So last week dia bergerak dekat 3000 pip. Eh 3000 pip saya punya entry. Belum lagi. Dia masuk tu candle shadow monthly lah kan? Lah.
Oh, tapi dia selepas. Tak naik lagi. Okay, faham. Okay. Kita tengok je. So, kenapa saya swing? Ni saya nak bagi tahu jawapan ni. Kenapa saya swing hari tu kan? Sebab saya nak masuk ke sini. Sekejap Ni saya delete dia dah. Saya tak pakai je ni. Indicator pula kan. Object list. Mana benda tu? Cycle line ni. Okay, so bila kita tengok candle monthly baru kita akan nampak. Okay, sekejap, ni mapping biar dia. Kita masuk ke default. Monthly ni kan, baru kita nampak. Tu dia. Saya nak swing daripada sini, tapi ni dia dah jadi. Dia bila dia buka hari tu, okay, dia buat, lepas tu dia turun balik, dia buka kat sini, dia naik dulu. Betul lah, bila kita tengok kat weekly kan, ni keluar, buka, dia naik dulu, baru saya dapat entry kat sini tu. Okay, so sekarang daripada sini ni menjangkakan untuk dia pergi. Dia dah pergi kat sini dah. Tapi daily punya sideway ni, daily ni sudah beralun-alun lah dia punya garisan. Aduh, macam-macam lah daily. Sebab H4 ni, so dia ini yang memvalidkan re-entry buy dekat H4 hari tu. So saya follow dia punya direction kat sini untuk sampai ke top BB daily. Sampai sini je. Tapi disebabkan dia tersekat kat sini, tapi dia dah berada di kawasan atas daripada mid BB dah, tu pun dah cukup baik dah. Yang possibility untuk dia sampai kat sini tu ada. Faham tak? Sebab tu saya buy je kan. Memang dia bukan pasal ada ni ke apa, memang dia akan test. Dia akan test. Tapi untuk tengok weekly pula, weekly pula ni yang jahat ni. Weekly, kalau tengok daripada segi candle, walaupun ada shadow tu, dia boleh, kalau weekly minggu depan dia akan buka kat sini, kata dia buka kan, dia naik atas sikit, conek sikit, dia turun cari entry buy kat weekly. Tu tengok daripada weekly lah. Tapi jom kita tengok satu-satu. Okay, saya tutup je ni, buka kat FTMO tadi kan. Mana T4 ni? Kat sini lah. Kita tengok dulu kat sini. Okay, dekat monthly, price berada di dalam kawasan candle dia close dekat dalam BB. So berada di resistance monthly. Sekarang paras harga sekarang kita berada dekat resistance monthly. So untuk possibility dia turun ke mencari re-entry buy monthly tu ada, tapi perlulah ada confirmation daripada daily. Okay, kalau tengok dekat weekly pun sama macam yang saya cakap tadi. Price baru saja melepasi. Dekat sini ada setup re-entry sell weekly dia, iaitu MHV buy, MHV sell dia dah turun,
dapat mencari re-entry buy dekat weekly kat sini kan. Re-entry buy, kawasan re-entry buy dia buat tu lebih kurang lah. So berkemungkinan kalau dia nak ni, dia akan cari kat sini pula. Okay, sebab untuk daripada sini, untuk dia turun ke bawah, dia memerlukan berapa candle? 20 candle weekly. So dalam masa sepanjang 20, dia nak cari 20 ni macam-macam dia boleh jadi. Dia boleh buat sideway dulu. Dia nak cari top BB weekly pun boleh. Dia nak turun cari mid BB weekly pun boleh. Tapi dia punya duration dia dalam masa 20 candle. So dekat sini kalau kita tengok dah berlaku 5 candle weekly. Berbaki lagi 15 candle lah. 15 minggu lagi. So dia boleh buat. Okay, so kalau tengok weekly, kita aja kawasan terikat untuk dia turun, untuk penurunan. Kalau dia nak turun, dah ada entry buy dia weekly. Kat ni kalau tengok, dia buat low range dia. Under terus. Okay, nampak? Kita dapat lah ni range untuk satu candle weekly. Kalau dia nak turun, dia nak mencari memang 50 daily. Kalau dia nak naik, dia nak cari top BB weekly lah. Top BB daily lah. So ni seminggu lah. Seminggu dia boleh berlaku. Kalau pecah. Jom kita refine kan daripada range kat sini. Tapi saya dah bagi jawapan bocor lah Ini besar zone ni. Berapa ratus pip ni? Kecil lah, kecil kan. MA50 dekat daily. Mak. Kat sini ada satu. Katalah kan dia nak terjun kan, nak naik kat sini sikit. Okay. Bagi halus lah. Bagi halus. Ni berapa ni? 100 pip ada kot tu. 100 pip mat. So untuk zone buy, dia turun ni banyak lah, boleh pecah kepada 4 zone. Saya bagi satu lah. Salah. Bukan belah sana mat. Sini mat. Tapi kalau pecah kan kepada ni, besar lah zone dia. So kalau dia turun kat bawah ni, boleh cek buy lah. Boleh. So ini tempat sell. So kalau saya tak sell, jangan tanya lah. Ambil. Dapat zone-zone sell. Saya pun rasa saya dah mapping dah. Kat sini dia bagi lagi zone buy. Ada lagi zone buy mat. Berani tak berani je lah masuk. Mana dia?
4 dia bagi. So dekat sini ada satu. Okay, dekat ni daily. Kita turun dekat weekly. Macam saya cerita tadi, kalau kata candle open dekat sini, open, naik sikit, turun. Dia akan cari sini lah. So candle di weekly minggu depan berpotensi untuk turun 800 pip ke 1200 pip, mencari re-entry buy di weekly. Kalau dia nak turun lah. Okay. Dan perkara itu perlulah dikonfirmasikan. Dikonfirmasikan dengan H4 dan daily. Okay. Daily H4 perlu muncul momentum sell yang memecahkan support di H4. Okay. Maknanya akan berlaku pengembangan. Dia dah turun, dia kena buat low yang baru lah. Dia kena buat low yang baru dan turun mencari dan turun sebanyak 800 pip. So daily pula. Gold kalau nak turun, dia boleh minggu depan, kalau dia nak turun, dia boleh turun sampai 870 pip ke 1200 pip. Okay. Dengan syarat H4 perlulah membuat momentum sell. Pemecahan support di H4 perlu berlaku. Okey. Nampak pun macam dah ada tanda-tanda. Apabila mid BB pun dah mula merapat dengan MA50 di H4. Okey. Maka daily, yelah sampai situ je. Dia sampai kat sini je. Tu dia punya destinasi lah. Tapi kalau dia nak naik, dia akan naik sampai top BB di daily, iaitu 1000 pip juga. Lebih kurang daripada harga semasa lah, 1000 pip, untuk mencari resistance di daily. Kalau berlakunya pemecahan resistance di daily, kan, andai kata di daily pecah, resistance dia pecah, top BB dia pecah dan muncul momentum buy, maka price akan berpotensi untuk mencari resistance di weekly, iaitu top BB di weekly. Dia boleh naik sampai 1800 pip ke 2000 pips untuk kenaikan minggu depan. Contoh weekly punya candle kat sini kan, open baru pum, macam tu. Boleh bayang sebab apa? Sebab kita transparent sikit lah kan. Orang marah tak transparent. Weekly masih lagi dalam keadaan uptrend. Okay, monthly pun uptrend, weekly pun uptrend, dan kemungkinan kenaikan tu adalah kenaikan yang melemah, adalah untuk sekadar memberi entry untuk retracement weekly bermula. Retracement weekly bermula. Dia naik, lepas tu top BB ni naik merapat dengan MA50, ataupun dia turun pun sama juga. MA50 top BB low BB dia naik. Faham tak? Lepas tu weekly start retrace lah. Faham je lah. Okay. So kita akan memerhatikan sama ada momentum buy ataupun momentum sell yang muncul di time frame daily. Kalau momentum buy yang muncul, dia nak naik ke atas, naik sikit je, tak jauh dah pun, 3490, ataupun mungkin ada all time high yang baru, cuma yang tak berapa all time high sangat lah. Top BB weekly lah. Sebab daily pun ada daily dah sideways. So kita tengok zone-zone dia dekat H4 lah. Okay.
So ni zon-zon bawah tadi. Dan ni zon bawah. Sini lah kecil lagi. Dia dalam pembentukan zon ni pembentukan zon kalau dia nak naik. Dia tak besar kak zon dia. So ni liquidity zone yang ada lah. Saya ada gerak pula. Okay. Zaman dia H4 dia boleh buat macam ni lah. Nampak ni. Dia bentuk berulang-ulang. Dia keluar. Dia keluar lagi. Dekat sini kan. Betul lah. Dia boleh masuk balik di zone ni. Dia pernah masuk dah pun sebelum ni. Sebelum ni dah pernah masuk pun. Dah pernah masuk. Terkejut. Terbang. Tapi cuma masa tu kat ni lah dia punya ni. Ni zon-zon yang sama je. Okay. So, jom kita tengok. Kat mana nak sell? Kat mana nak sell? Nak sell yang terbaik lah. Sell yang terbaik sebenarnya. Paradise. Boleh lah ambil sushi kat sini. Ni ada zone sushi ni. Zone ushi kan. Ni zone ushi esok. Ni ushi dia ni terkejut. Ni kalau potensi kalau kata dia ambil tak lepas boom sampai sini kat 1300 pip kat Mat. Ni boleh abaikan lah. 1300 pip untuk dia masuk zone daily. And then kat sini kita ada ni zon-zon fresh. Terbaik daripada ladang. Terbaik daripada ladang. Jeng. Atas liquidity zone kalau selalu yang sifu signal dia panggil extended zone tu atas tu lah untuk MPL. Siapa kental boleh tahan lah. Tak kental kat loss je lah. Zone besar kat 240 pip boleh bagi 2. Tarik Fibu. Tak test lagi. Kalau nak pecahkan zone, pergi cari zone dekat M15. Tu kena cari sendiri lah. Saya dah ajar dekat chapter 1 dengan chapter 2 tu kan. Carilah rally, base rally, drop, base drop. Macam kan, drop, base, drop. Tanda zone. Sebab saya nak bagi tahu pergerakan weekly ni kan. Kalau dah turun sampai ke M15 apa semua tu dah jadi kerja dah tu. Itu dah bukan weekly dah tu. Tu hari-hari punya movement tu. Kalau M15 dia menceritakan H4 punya pergerakan. H1 akan menceritakan daily punya pergerakan. So ni lah zon-zonnya. Banyak apa zon. Tengok daily lah. Okey lah. Ni lah. Ini dah sebulan je movement ni. H4 balik. Ikut ke H4 ni daripada atas bawah. Ini jangan
Ini dia tengah pembentukan. Dia belum ada validation lagi. Yang valid ni. Yang ni valid. Yang ni valid. Okay. BTC buy ke full dekat pucuk tu? Tak ada lah. Saya dah habis dah buat BTC ni. GC sell lah. Buat apa nak buy? Kenapa nak buy kat pucuk? Tertinggal kapal. Okay, so saya untuk zon kecil-kecil kan, zon kecil-kecil. Alamak, kenapa close entry apa ni? Tak faham. Ada entry ke? Sekejap, saya cari QM saya balik. Okay. Okay, so ni dia. Yeah. Minggu ni lah kan. Tengok dia boleh sampai mana. Goal dia kena macam ni sikit, expect dia. Screenshot, update dalam ni apa, H4. Mapping. So kepada yang terlepas tengok daripada awal, boleh tengok dekat Rumah Merah. Sekejap lagi saya upload. So settle Gul. Ada apa-apa soalan? Gul mapping. Hari ni dekat 2 jam buat kicik-kicik-kicing. So tu je lah kot untuk kita punya weekly analysis. Tapi kalau tanya saya personally, saya memang nak naik atas daripada itu. Kalau dia naik atas tu, memang dia pecah lah semua zone ni. 3, 4, 8, 9. Okay. So saya tamatkan rakaman di sini. Okay, so far itu saja untuk weekly analysis kita pada minggu ini untuk 2 hari bulan 6 hingga 6 hari bulan Jun. Okay. Sekian wabillahi taufik walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.